Mak, tolong mak. Mak, tolong ada mak. Mak, Adam takut mak. Mak, 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 mak. Lepas tu, saya dah tak ingat apa-apa lah lepas tu doktor. Okay, relax. Adam, doktor nak tanya awak. Malam tu memang Adam tak nampak apa-apa ke? Saya tengah mamai lagi waktu tu. Walaupun tak nampak, tapi dia nampak baju mak saya. Saya yakin mak saya lah yang masuk waktu tu. Siapa yang jumpa Adam sebenarnya malam tu? Jiran saya, doktor. Adam malam tu jerit kuat sangat, doktor. Sampai jiran saya terpaksa pecahkan rumah untuk selamatkan Adam. What about your wife, Khadijah? Khadijah, dia tak sedarkan diri. Jiran pecah masuk. Masa tu baru dia sedar. Before that, she was tidur mati, doktor. Maafkan saya, Puan Khadijah. Saya nak tanya pada malam tu, awak ada dengar tak bunyi apa-apa ataupun yang pelik berlaku? Entah. Saya tak tahu pun, doktor. Saya tahu malam tu saya betul-betul dah tak sedarkan diri. Saya tak dengar apa-apa pun. Cuba doktor bayangkan, ada ke seorang ibu yang sanggup nak buat perkara macam tu dekat anak dia sendiri? Malam tu suami awak tak ada kat rumah ke? Saya bekerja kat Singapura, doktor. And hujung minggu je saya ada masa untuk balik kat rumah. Khadijah, dia okey je sebelum ni. Tapi sejak arwah mak mertua saya meninggal, dia punya sakit lagi menjadi. Lagi-lagi, dia ni obses sangat dengan duit shilling peninggalan arwah mak. Kau jangan sembarangan pasal hidup aku. Kalau kau tak pernah tahu cerita hidup aku. Masa kemas katil arwah mak, saya jumpa shilling di bawah bantal mak. Saya tahu, mak saya tu jenis yang kuat khurafat, doktor. Khurafat tu macam mana? Setiap bulan mak akan sembelih ayam. Darah ayam tu mak akan tadah dalam satu mangkuk. Tapi sumpah, doktor, saya tak tahu untuk apa mak tadah darah tu. Sebab itulah saya pilih untuk putuskan hubungan saya dengan mak 15 tahun lepas lagi. Lepas mak saya meninggal, barulah suami saya tahu dan kenal perwujudan perempuan tu. Tapi dia dah mati, doktor. Dia dah mati. Dah mati pun masih lagi ganggu hidup aku. Macam-macam jadi dekat saya, doktor. Jadi saya ajak suami saya balik semula ke rumah dia. Dan saya geledah almari mak. Kat situ saya jumpa siapa wujud sini. Dalam buku tu, apa isi? Perjanjian iblis. Dan satu rahsia yang mak simpan lama daripada saya. Saya ada kembar. Kembar yang mak korbankan masa kami tengah bayi. Supaya benda tu tak tuntut bela dengan kami. Tapi sekarang mak dah mati. Kembar saya dah balik, doktor. Cuma saya tak tahu saya nak apa. Kenapa dia buat saya macam ni? Macam mana awak tahu dia ada kat sana? Saya dapat rasa dia selalu perhatikan saya. Macam malam tu. Saya tak nampak pun muka dia, doktor. Kelibat yang saya nampak malam tu pun, saya yakin itu memang dia. Seram sejuk hidup saya dibuatnya. About the book, memang awak tak tunjuk pada sesiapa? Faizal? Tak sempat. Malam tu saya sorok buku tu dekat rak yang paling atas. Supaya tak ada orang nampak pun. Tapi entah macam mana, buku tu hilang. Bukan tu je, doktor. Saya selalu dengar bunyi shilling tu. Memori saya dah bercampur aduk macam-macam benda. Saya dah tak kenal dah siapa diri saya sekarang. Tapi 5 hari lepas,
yang jadi pada anak awak? Tak, saya tak tahu. Saya dah tak sedarkan diri dah pun malam tu. Saya sedar jiran-jiran dah ramai. Tapi betul doktor, saya tak buat. Tak mungkin kan seorang ibu sanggup buat macam tu untuk anak dia. Saya tak buat doktor, sumpah. Saya tak buat benda tu untuk anak saya. Baik. Saya faham. Your wife secara klinikalnya memerlukan psikoterapi yang segera. I guess dia ada subjective double syndrome. Benda ni semua sebab rasa trauma dan terasing menyebabkan dia ada anxiety and insomnia. And benda tu yang dia keep berhalusinasi. Khadijah, mana Adam? Adam ada dekat rumah. Awak jangan risau, okey? Saya betul-betul kena gerakkan ni. Khadijah, banyakkan doa tau. Awak jaga diri awak. Sure, thank you. Adam? Adam mak dah balik ni. Adam? Faizal? Faizal mana Adam? Kalau tak Adam dekat mana? Aku dah hantar kat rumah Abah. Dia lagi selamat kat sana. Tapi Adam tu anak aku. Aku ni mak dia. Kau tak ada hak nak taruh dia dekat rumah Abah. Tanpa pengetahuan aku. Sebab kau memang gila, Khadijah. Kau tak stabil. Kau hampir bunuh anak kita malam tu. Anak aku. Kau punca segalanya. Aku jadi macam ni sebab kau. Kau diamlah. Kau nak dia mati dulu baru kau sedar. Tengok bini je tu. Total mental dah agaknya. Dah bijak je juga kan. Nah, ni baju Khadijah. Bukan main. Cuma itulah bahagian aku ni, jangan lupalah. Lagi satu Zal. Bini kau gila pun sebab aku. Betul. Tapi Mal, kau tak kenal perempuan gila tu macam mana? Dia berpelekehkan aku kerja dekat Singapura. Gaji tak cukup lah. Itulah, inilah, bla bla bla. 297 ekar Maya. 297. Yang bernilai 15 juta. SL tu kan nama you? Belum. Tapi aku jamin mahkamah memang ada choice. Anak kau dan harta bini kau. Bagus juga ada cerita ni. Kerapat mama tua you ni. Senanglah nak ada cerita tu. Tahun-tahun Mal. Bertahun-tahun perempuan gila tu Mal simpan rahsia dengan aku semata-mata sebab tanah tu haram Mal. Perempuan tu belagak alim Mal. Perempuan gila ni kuat. Nizal, cuba you tengok. Khadijah. Khadijah, barang yang awak minta saya carikan saya dah siapkan tau. Tolong buat report polis Khadijah. Siapa yang akan percaya cakap perempuan gila? Tapi awak jangan risau. Saya akan matikan dua identiti saya yang lemah ni. Dan saya akan ikut semua rentak permainan diorang tu. Bijak. Tapi anak kau masih ada kat aku. Lepas ni, mak dah tak perlu cari aku lagi. Aku tak akan pernah jejakkan kaki aku dekat rumah ni lagi. Kau biarkan aku hidup dengan cara aku sendiri. Selagi kau tak mati, aku tak akan jejakkan kaki aku dekat rumah ni lagi. Kau biarkan aku hidup dengan cara aku sendiri. Bila tiba masanya nanti, kau akan faham.